Hello, hai, Assalamualaikum. Bertemu kita lagi. Nama aku Tariq. Bagi yang belum subscribe sekarang. Yang dah subscribe, tekan butang loceng. Okay, hari ni nak pergi hunting dekat Teluk Senangin lah. Selalu aku pergi Teluk Batik kan. Target koin boleh lah kan, dalam sehari dalam RM5, RM6. Tapi hari ni aku nak target RM10 koin. Aku akan cari RM10 koin lah. Banyak tak banyak koin, boleh tak aku capai target RM10 koin yang aku dapat? Kita tengok lah. Alright, let's go. Jam pun dalam pukul 10.30, 10.35. Waktu ni boleh lah untuk keluar sebab sekarang ni air surut dalam pukul 12 macam tu lah. Sementara nak tunggu air surut tu, kita boleh main dekat atas, dekat bawah. Kita tengok lah keadaan macam mana kan. Tapi aku target ni aku akan cari RM10 lah. Alright, let's go. Kita akan terus ke Teluk Senangin. Aku baru beli air untuk minum teh haus lah. Okay, let's go. Kita akan teruskan perjalanan kita ke Teluk Senangin. By the way, Teluk Senangin ni dia best sikit lah. Pasir dia pun, dia masih banyak barang lagi lah. Duit siling-siling tu kalau sehari boleh lah collect dalam RM5, RM3. Dan nak ke Teluk Senangin ni memang teruk lah. Sekarang ni dalam pembinaan construction. Orang lalu sini hati-hati lah. Dia kadang-kadang ada lubang besar yang kita tak perasan. Okay, lori ni lambat lah. Okay, aku dah sampai kat Teluk Senangin. Aku nak siap-siap pakai kasut. Lepas tu ambil barang lah. Dah pakai beg apa semua dah. Pakai beg, ada kasut. Mesin dekat belakang. Nampak tak? Ada mesin kat belakang. Okay, aku nak siap-siap. Nanti aku akan tunjuklah apa benda yang aku dapat. Dapat tak aku capai target RM10 hari ni. Kita tengok. Okay, let's go. Okay, sekarang kita nak test Ada ni lah. Ada. hasil-hasil lah. Lalu ya tengok. Biasanya ada anjing. Jenis barang Asid satu. Asid 1. Belum jadi lah. Ui, Asak dia, asak dia. semua mah. Asak dia. Alhamdulillah. Buat dia bahaya. Asid 2 Semua jadi 99. Oh, satu hilang. Oh, tak hilang. Tak hilang. Satu hilang. Cikgu punya hilang. Ada sikit je, tak Satu banyak. Satu. Gerik apa tadi? Gerik yang ni baris yang nombor 2 oleh kanan. Bukan pakai je. Baris yang nombor 2 oleh kanan. Semua tak hilang. Semua tak hilang. Cikgu tak hilang. Ayo, sudah asap banyak. Okey, umum je. Lama. Yang ni akan lama ni. Kalau Yang tu dah pakai. Semua hilang ni. Kamu hilang habis. Hilang. Semua tak hilang. Kata balik asid. Asid 2 dulu lah. Masuk angin. Expired kot. Bukan semua dah pakai. Ya. Tak hilang lah. Ini boleh datangkan kemarahan ni. Asyuk.